Okey, ya apa mau? Apa? Ayat Kita buat kenduri untuk. Okey. Okey, sama. Alright. Okey, free. Alright. Okey, abang. Berapa? 2, 3. Tak apa, percuma abang. Ada orang buat kenduri ni, ambil free. Okey, baik. Okey, percuma. Apa? Saya cincau. Okey, free. Okey, sama. Alright, satu lagi. Tu nasi lemak tu free. Nasi lemak free. Ada orang buat kenduri. Ambil saja. Percuma. Free. Tu nasi lemak free. Ambil nasi lemak free. Saya rasa tu. Ni nasi lemak ada free. Ambil nasi lemak. Percuma, kau kena duit. Okey. Hampa ya apa? Kita bagi. Tu nasi lemak free tu. Ambil free nasi lemak. Okey. Percuma bro. Tak payah bayar. Ada orang buat kenduri ni. Ada orang buat kenduri. Okey. Bro, ayat apa bro? Ayat cincau. Ayat cincau. Gula merah satu. Jagung gula merah tu bro. Sama. Jagung gula merah. Okey. Kita bagi. Okey, sama-sama. Okey. Okey, ambil ayat. Okey. Dapat ah? Percuma. Ada orang buat kenduri ni, ambil ah. Ayat apa tadi? Okey, dapat dah. Okey, tak apa. Are. Okey, percuma. Free. Ada buat kenduri ni. Okey, selamat. Okey, baik sama. Alright. Okey. Alright. Hai apa? Okey bro, apa bro? Percuma, free. Okey, abang kita ayat apa ni? Pandu, okey. Percuma. Percuma hai apa? Jagung, okey. Sat kita bagi. Percuma abang, ada orang buat kenduri ke ni. Okey, sama-sama, alright. Moga. Amin, makasih. Alright. Ayat percuma untuk abang. Okey, sama-sama, alright. Okey. Free untuk abang. Ada orang buat kenduri ke ni. Okey, cantik. Okey, selamat. Alright. Okey. Cuma bang, ada orang buat kenduri ni. Okey. Baik, masih. Alright, amin. Ayat kita bubuh dalam ni. Request dalam ni. Ayat percuma bang, ada orang buat kenduri ni. Okey, tak payah. Ada orang buat kenduri ni. Okey. Dapat bulan dapat apa tu? Kan? Pelah apa? Okey. Ayat percuma ada orang buat kenduri ni. Ambil lagi. Okey. Okey sama. Abang ambil balik duit abang. Percuma abang. Percuma ada orang buat kenduri ke ni. Ambil balik duit abang. Okey, baik masih. Okey, baik abang. Free, percuma. Okey. Abang apa? Okey. Kita bagi free ke ni. Nah, balong. Okey, ayat percuma balong. Percuma ada orang buat kenduri ke ni. Okey. Disebabkan ayat ni kita akan hantar ke masjid atas amanah yang dibagi dekat untuk pada kita. Jadi asal tu kita nak buat dua balang. Tapi memandangkan hari ni cuaca hujan, jadi ayat ni ayat lupa. Ayat ni kita buat untuk jemaah solat Jumaat lagi. Okey. Asal kita nak buat dua balang, tapi dah nampak dah hujan. Jadi kita buat satu balang sajalah. Dan satu balang lagi insya-Allah kita kita pending, kita buat insya-Allah Jumaat minggu depan. Kita buat satu balang. Jadi kita buat yang ni hari ni satu balang saja. Mula-mula kita dah ingat nak buat jagung dan soya. Tapi cuaca pun tak apa nak menarik, sagi tak habis. Memang jemaah tu ramai, tapi masalah dia bukan semua yang nak minum. Jadi kita buat satu balang saja. Minggu depan kita buat sekali lagi. Terima kasih kepada penyumbang. Okey. Jadi kita dah selesaikan kemarin. Jadi kemarin kita selesaikan sebanyak 50 untuk pelajar sekolah. Kemarin ramai. Dan hari ni kita akan selesai lagi, mungkin 70. Dan balance the rest tu kita buat untuk masjid lah. Kita buat untuk solat jemaat. Okey. Okey, baik, sama-sama. Okey, baik. Alright. Abang kita ayat apa? Okey, ayat percuma abang kita bagi. Okey abang. Ayat percuma abang free. Okey, baik. Okey, free. Okey, siap. Sudah ayat kita. Walaupun dalam hujan, tengok dalam hujan ni, tapi amanah tetap kita tunaikan. Orang amanah pada kita tu. Kita cuma dapat buat hari ni untuk sebalang sajalah.
kita dapat buat untuk sebalang saja. Pasal cuaca tak mengizinkan nak untuk. Okey, sedap alhamdulillah. Sedap alhamdulillah. Lemak alhamdulillah. Tu nasi lemak pun ada tu. Tu. Ni, pisang mas. Pisang berangan. Minum, makan percuma bang, percuma. Ni pisang berangan. Tu. Ni pisang berangan. Berangan, berangan-angan. Percuma, free of charge. Okey, boleh ambil sila makan sepuasnya. Makan sampai puas. Tu pisang menuk bergantung-gantung. Makan. Makan romak kenduri ni, romak kenduri. Orang letak tu memang niat nak buat kenduri. Untuk bagi habis. Kenduri untuk bagi habis. Kita mau balik dah. Jadi okey, kita dah tunaikan. Tinggal lagi satu balang. Bismillah. Okey. Terima kasihlah kepada para penyumbang yang sudi menyumbang. Okey, Cili, makan. Makan bang. Datuk Zul. Sila Datuk Zul. Jom kita pergi buat kerja kita pula. Alhamdulillah. Kita telah tunaikan amanah yang diberi. Terima kasih kepada penyumbang yang tak mahu namanya disebut. Okey, syukur alhamdulillah kemarin kita dah buat dah. Jadi hari ni kita sambung. Terima kasihlah sekali lagi kepada para penyumbang. Okey. Sebenarnya video ni abang buat sebagai pembuktian untuk penyumbang yang mengatakan kita telah melaksanakan duit sumbangan tu. Jadi lagi kita nak pergi sembahyang jemaah ni. Kita tengok apa yang sudah siap dah. Okey. Jadi terima kasih sekali lagi kepada penyumbang. Doa abang kepada penyumbang serta para penonton. Sebelum tu penyumbang buat ni untuk lebih kurang kata kenduri arwah lah kan. Tapi kenduri arwah kecil-kecilan. Okey. Jadi doa abang kepada kepada penyumbang serta para penonton, semoga Allah murahkan rezeki yang barokah berlimpah. Semoga Allah permudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Semoga Allah berikan kesihatan yang baik pada yang sakit. Semoga Allah angkatkan kesakitan dan digantikan dengan kesembuhan. Dan semoga Allah anugerahkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Seandainya ada pahala di atas perbuatan kita, sumbangan daripada penyumbang serta perbuatan abang ni, ya semoga Allah seandainya ada pahala di dalam perbuatan ni, semoga Allah alirkan kepada keluarga penyumbang, terutama kepada arwah ayah penyumbang, termasuk pasal niat dia yang tu buat kenduri arwah kecil-kecilan. Jadi kita buatlah, kita buat cara mudah. Dan sebelum tu dikarenakan hujan hari ni, abang bercadang tak mau meniaga hari ni. Pasal apa? Hujan lebat hari ni. Hujan ribut. Memang ribut dah pukul 7 pagi tadi. Memang cadang tak mau nak meniaga, tapi dah amanah yang diberi kepada abang, terpaksa juga abang tak apalah. Dan sebab amanah tu abang nak kena buat untuk masjid, untuk untuk orang pelanggan-pelanggan beri ayat percuma. Jadi orang kata apa, abang on jugalah kan ni. Pasal nak buat untuk masjid. Okey. Itu saja. Dan ni sambung tadi. Okey. Semoga seandainya ada pahala tadi kan. Jadi semoga Allah alirkan pahala itu kepada sekalian arwah keluarga si penyumbang dan sekalian arwah kepada keluarga abang sekalilah. Kita minta sekalilah semoga Allah alirkan pahala tu kepada ahli keluarga kita, ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, sekalian arwah datuk nenek kita, Tok Wan apa semua kan, adik-beradik kita yang telah meninggal dunia, yang telah mendahului kita. Kita pun nak mati juga.
Jadi semoga Allah tunaikanlah. Amin. Semoga Allah anugerahkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kepada kita semua, insya-Allah. Termasuklah kepada penyumbang, termasuklah kepada para penonton. Okey. Okey, mari kita tengok ayat siap ah. Okey, alhamdulillah. Okey. Ingat tu lah, ingat singgah ah. Itu dia. Okey, kita habis lah. Hanya sekadar itu saja konten kita. Okey, hanya sekadar itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi.